Tu kereta aku. Kau ada? Kereta aku boleh cucuk USB. Kau ada? USB je. Hai! Kereta aku ada kursi urut. Kau ada? Ada. Kau ada? Tak ada. Kereta aku boleh pergi 330 km sejam. Kau ada? Kereta dia tu tiap-tiap bulan dia bayar RM3,000. Kau ada? Insurans dengan road tax kereta dia ni setiap tahun RM5,500. Kau ada? Itu tayar kereta. Kalau lu sekali tukar walau RM2,000. Lu ada? Tak ada. Tapi kau ada ke duit nak bayar semua benda ni? Tak ada, tak ada. Beli kereta jangan ikutkan hati. Nanti susah hati. Jangan sampai begitu. Tanya AKPK terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan kewangan. #AskAKPK